Budu tak tahu lah, saya kita jangan pecah. Soto melemuk ya tu saya mu. Wow. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang main dekat Habib LB dekat Wakacai. Let's jom ikut abang saya mu. Let's jom. Okey, saya mau tengok suasana dari kedai dia sangat-sangat luar. Bawa family, bawa anak-anak mai makan sini sangat-sangat sempurna molek saya mu. Kita tengok buruk bakar dia tu. Kalau kita tengok buruk bakar dia kan berjuicy molek tu barang ha. Wah hati buruk bakar dia. Menitik saya mu. Okey, ni pula saya mau tengok ni daging bakar dia. Kalau kita tengok daging bakar dia tu kan comel saya mu, berjuicy molek. Menitik air tu ha. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang main dekat Habib LB Wakacai. Saya mau tengok menu atas meja abang ni kan sangat-sangat meriah molek saya mu. Jadi saya mau tengok hidangan atas meja abang ni, abang nak makan ni ikan siakak raja berdiri. Suppose kalau saya mu budu tak talah deh. Budu ni abang request dengan dia. Kita kenyek lado ni. Kak bunyi lado. Kita puas lima saya mau tengok. Menitik air saya mu puas hati. Jadi mula-mula ni ikan siakak kita cuah tadi saya mau tengok tu. Tengok kuah dia tu sangat-sangat pekak molek. Wah hati. Tu. Oh. Okey, mula-mula ni abang nak terah perut AC dia deh. Dia ada perut AC juga. Dia abang on deh. Saya tengok perut dia bertokok-tokok besar-besar gini abang kecak dulu saya mu. Bismillah. Wow. Ni. Kita letak lain ni saya mu. Tadi mula-mula ni abang nak ambil ikan siakak dia ni. Ni kalau kita tengok ikan siakak dia kan dia goreng crunchy. Tengok isi dia comel tu kan, letak sini. Ambil perut sikit tok sini. Ambil sayur capur sikit saya mung, letak sini. Lepas tu kita ada juga kerabu seafood. Oh hari ni puas hati tengok udai dia saya mung, letak sini. Kita ambil juga ikan dori masih manis. Saya mung tengok ketulai ibu besar letak sini. Abang nak kecak saya mung tengok comel gini. Bismillah. Kodok. Dalam set ni juga dia ada udai buttermilk deh. Dia set ni untuk 5 orang dengan 6 orang makan deh. Udai pula banyak ibu tu letak sini. Saya tengok kemoreh dia tu. Penuh saya mu. Hari ni ulai kita timu je. Cicong abudu, konsrang letak sini. Lipoh lauk. Saya tengok kombinasi abang ni. Bismillah. Saya mau kena coba set siakak raja berdiri. Jadi. Kita bodu. Ikan siakak dia sedap. Dia goreng crunchy. Wati. Kalau saya mau ambil set ni sangat-sangat berbaloi. Sebab dia macam-macam menu ada. Lepas tu saya mau ambil on juga daging halimah menangis dia deh. Tu, bagai cucuk-cucuk gitu. Tu. Oh. Bismillah. Daging dia lembut. Kena ngasah dia sempurna. Kira ni pula perut bakar dia deh. Perut bakar dia pun jadi saya menengok. Oh. Wow. Sempurna. Menu dia terlalu banyak. Abang boleh kata gitu saya mu. Dah. Wow. Kalau saya tengok ikan siakak dia besar molek tu. Crunchy. Dia goreng sangat crunchy saya mu. Okey, ni pula abang nak makan sotong bucik mengandung deh. Mula-mula ni telur ni kita bubuh saya mu tu. Wow. Lepas tu kita bubuh nasi atas ni saya mu tu. Oh. Kita bubuh lauk dia saya tengok ni. Tu. Wah, hati saya mu tengok. Oh, wow. Oh, sotong melemuk ya tu saya mu. Tekan gini saya mu biar satu molek. Bagai. Bismillah. Wow. Sotongnya fresh. Okey, ni pula abang nak makan burger mac and cheese deh. Letak di tengok tu.
Wow, lipoh molek saya mu. Lepas tu kita letak gini. Oh, tebal molek gitu. Yang tengok burger dia comel. Tu. Wow. Sangat-sangat sempurna. Hak mana nak makan, cik kecok pun ada. Cik kecok dia crunchy. Jadi. Lepas tu kita kena air besar gini saya mu. Bismillah. Wow. Okey saya mu. Menu hak abang makan ni ke, memang betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Bagai boh.